silakan. Syaitan datang untuk menggoda kita semua. Wahai sekalian umat manusia di dunia, aku anak Islam yang selalu diam, tak pernah takut dan gelisah, kerana ku yakin selalu Allahu Rabbi bersamaku. Syaitan sudah tahu sejak dahulu, kerana itu mereka mengajakmu masuk neraka bersama mereka. Itulah tempat abadinya. Aku tahu syaitan adalah musuhku, kerana itu aku akan berdoa selalu supaya sang syaitan tak akan mampu mendekati dan menggodaku. Syaitan sudah tahu sejak dahulu, kerana itu mereka mengajakmu masuk neraka bersama mereka. Itulah tempat abadinya. Aku tahu syaitan adalah musuhku, kerana itu aku akan berdoa selalu supaya sang syaitan tak akan mampu mendekati dan menggodaku.